Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Akif bin Muhammad Muzahari. Wartawan TV PSS Susuno ingin melaporkan pada 14 Februari 2025 pada hari Jumaat secara berlangsungnya orientasi pelajar tingkatan 1 dan juga orientasi waris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ali Firdaus dari wartawan PSS Susuno ingin menemui Muazzam. Bagaimanakah anda memastikan mematuhi peraturan sekolah? Terima kasih Ali. Baiklah, cara untuk memastikan peraturan sekolah ialah merujuk di dalam buku disiplin. Yang kedua, dengan mendengar segala taklimat yang diberikan oleh cikgu. Yang ketiga adalah mendengar dari taklimat dari cikgu disiplin dari semasa ke semasa. Terima kasih Muazzam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ali Firdaus dari TV PSS Susuno ingin menemui Puan. Apakah nama Puan? Assalamualaikum, saya Hafizah Abdul Rahman, ibu kepada Ahmad Haris Azwar, tingkatan 1 Fikrah. Apakah yang menarik di sekolah ini yang mendorong Puan untuk mendaftar di sekolah ini? Salah satu sebab yang utama sebab dia berhampiran dengan rumah saya, dan yang terbaiknya saya dengar cikgu-cikgu yang berada di sekolah ni sangat ada yang bagi orang kata bagi didikan yang sangat bagus untuk anak-anak yang ni, dan saya pun sertai orientasi tadi dan misi vision dan vision untuk sekolah ni untuk budak-budak baru ni sangat bagus. Itu yang mendorong saya untuk bawa anak saya ke sini. Terima kasih Puan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ali Firdaus dari wartawan TV PSS Susuno. Ingin menemui Alif. Bagaimanakah anda menguruskan masa antara pencapaian akademik dan kurikulum? Pertama kali saya akan mengurus kepada bahagi banyak masa antara bermain, fokus untuk belajar dan kurikulum. Dengan membahagi masa, kita dapat gunakan masa-masa itu untuk mencapai akademik kita dan kurikulum. Itu sahaja dari saya, Alif Haziq. Terima kasih Alif. Itu sahaja setakat ini. Terima kasih. Saya Muhammad Akif bin Muhammad Muzahari melaporkan dari TV PSS Susuno.